Baiklah, mari kita cari mangsa seterusnya. Kelihatan seorang penghuni sedang menguruskan pakaiannya. Jadi, mari kita temu bual dulu. Assalamualaikum saudara. Salam. Saudara sedang buat apa? Sedang menjemur pakaian. Menjemur pakaian. Baik, saya nak tanya beberapa soalan. Yang pertama, apa yang saudara rasa seronok tinggal di college ni? Kalau bagi pendapat saya lah, duduk dekat college ni seronok sebab kita boleh duduk dengan kawan-kawan. Macam biasalah kalau kita duduk dengan family kan agak limited untuk buat apa-apa pun. Kalau kita macam dengan kawan, kadang-kadang mereka macam nama saya Airil kan, Airil jom keluar, macam tu lah. Saya rasa macam bebas sikit. Jadi dapat kena ramai kawan lah dekat sini. Okay, jadi yang seterusnya, apa keistimewaan college ni dari segi fasiliti? Kalau dari segi fasiliti yang kita boleh tengok, macam contoh dekat pantry aras 1 kita ada microwave. Mana ada universiti ataupun institut yang lain ada buat microwave dekat student. So kiranya nanti senanglah nak panaskan makanan ke apa ke. Ada juga mesin untuk buat ais. Mesin ais. Mesin ais. Dekat koket ni, kalau macam untuk tandas pun cantik, bersih. Cleaner selalu jaga kebersihan. Even penghuni-penghuni dekat kolej kediaman pun jaga kebersihan. Okey, jadi ada tak apa-apa pesanan untuk penonton kita? Kalau macam tu, jom nanti kita jumpa dekat hari terbuka koket. Baiklah, mari kita mencari mangsa terakhir, testimoni penghuni Kolej Kediaman Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Kelihatan ada penghuni yang sedang bermain badminton. Jadi, apa salahnya kita ambil seorang untuk ditemu buat? Mari. Saudara-saudara. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Saudara boleh pegang. Saudara tinggal di kolej kan? Ya, betul. Okey. Jadi saya nak tanya, apa yang paling seronok dekat kolej ni? Bagi saya yang paling seronok dekat kolej ni sebab dia dilengkapi dengan pelbagai fasiliti lah. Macam ada pantry, ada lobby, ada bilik yang selesa. Okay. Jadi apa keistimewaannya yang saudara dapat kat sini tapi yang duduk di luar tu tak dapat? Mungkin persekitaran lah kat sini mungkin dia agak lebih bagi saya Islamik lah juga. Islamik. Sepanjang ni dapat kena ramai kawan. Ya, betul. Okey, jadi ada tak pesanan apa-apa dekat penonton? Jumpa anda di hari terbuka kolej. Baiklah, saya kira itu sahaja sesi temu bual kita pada hari ini tentang respons daripada penghuni-penghuni Kolej Kediaman Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Jadi saya kira itu sahaja. Sekian, terima kasih.